Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid cikgu, murid tahun 6? Cikgu harap semua sihat sejahtera. Okey, kita terus topik kita hari ini, pendidikan moral tahun 6. Cikgu nak pastikan bersama awak ada buku teks pendidikan moral tahun 6 depan kamu. Dah ada buku teks belum? Dah ada kan? Semua dah ada buku teks. Okey, tunjuk kat cikgu buku teks kamu. Okey, semua ada buku teks pendidikan moral tahun 6. Okey, baik. Kita pergi kepada tajuk 1. Tajuk pertama kita ialah agama dan kepercayaan dihayati negara harmoni. Nilai kita adalah kepercayaan kepada Tuhan. Okey, kita tengok bab pertama kita. Agama dan kepercayaan dihayati dan negara harmoni. Okey, cikgu nak awak baca dulu. Baca dan fahami teks berikut. Dah baca dah? Okey, mereka ni pergi mana agaknya? Okey, mereka ni ada Iswari dan rakan-rakannya telah melawat ke pameran bersempena dengan Minggu Keharmonian Agama dan Kepercayaan Peringkat Kebangsaan. Pameran tersebut bertujuan untuk menggalakkan rakyat melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara. Semasa lawatan mereka telah memperhatikan maklumat yang terdapat di pameran tersebut. Okey, awak lihat gambar yang di sebelah, yang gambar terdapat dalam buku teks tu. Ada 3 orang, ada Iswari dan rakan-rakannya. Okey, awak nampak dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 agama, ajaran agama dan kepercayaan terdapat di Malaysia. Okey, baik. Awak tengok, agama terbesar di Malaysia ialah agama Islam. Okey, cuba sama senaraikan agama-agama yang terdapat di Malaysia. Agama apa? Agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Sikh, agama Kristian dan kepercayaan Semai. Okey, macam kamu ni orang asli, kepercayaan kamu adalah kepercayaan Semai. Okey, kamu boleh baca buku teks ini, muka surat 1. Awak tengok agama-agama yang terdapat dan kepercayaan terdapat di Malaysia. Okey, jadi untuk itu, kita semua hendaklah bersama-sama menghormati walaupun kita berlainan agama atau kepercayaan. Betul tak? Okey, baik. Kemudian, bila dah balik, awak baca dialog ni. Okey, dialog yang di antara kawan Iswari dan kawan-kawannya. Baca dialog ini. Kemudian cikgu nak awak lihat asah minda soalan pertama, kedua dan yang ketiga. Cikgu nak awak huraikan dalam buku moral awak. Okey, dalam buku tulisan moral awak huraikan jawab latihan ini. Boleh tak? Okey. Lepas tu awak jawab latihan yang cikgu bagi berdasarkan buku, berdasarkan modul yang cikgu bagi. Boleh tak? Okey, kemudian hantar kepada cikgu. Okey, itu saja pelajaran hari ini. Ingat, kita masih lagi belum menang menangani COVID-19. Duduk rumah. Okey, bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.